5 sebab kenapa korang kena datang tempat tarikan baru dekat ICT ni. Kalau korang tak tahu nak buat apa hujung minggu ni, korang bolehlah datang ke AI World Experience Center ni. Pertama, tempat ni bukan untuk tengok-tengok je tau. Masuk sini, korang terus rasa macam masuk dunia futuristik. Banyak information pasal robot yang korang boleh belajar dari sini. Dan korang boleh experience sendiri interaction robot-robot ni dengan korang. Dan apa yang robot-robot ni capable untuk buat. Korang jangan pandang rendah, banyak benda yang robot-robot ni boleh buat tau. Kedua, robot-robot dekat sini bukan hiasan tau. Dia bergerak, respon, interact dengan korang tau. Korang bukan setakat boleh tengok je, korang pun boleh kawal sendiri perbuatan robot ni tau. Ketiga, otak korang akan auto terbuka. Korang bukan setakat boleh ketawa je tengok gelagat robot-robot ni, tapi korang juga boleh tahu cara robot-robot ni berfungsi. Dia boleh kontrol diri dia sendiri. Dia boleh, kita pun boleh kontrol dia juga melalui VR. Keempat, ada banyak aktiviti yang korang boleh buat dengan robot-robot ni. Bukan setakat tengok performance robot ni je. Korang pun boleh main tic-tac-toe dengan robot ni, boleh main ketuk-ketuk ni, dan boleh main bola sekali. Kelima, tak payah jadi teknologi nerd pun boleh enjoy. Semua aktiviti simple, fun dan senang faham. Even mainan budak-budak pun ada tau kat sini. Dah lah emote, best pula tu yang mak budak pun layan. Jadi, kalau korang dah tak tahu nak buat apa dengan anak-anak waktu cuti sekolah ni, bolehlah datang ke AI World Experience Center ni. Buka setiap hari daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Jumpa korang dekat sana.